Dan saya nak buat live juga dengan Rafizi ya. Saya nak buat live juga dengan Rafizi. Saya tengah dapat usaha, tengah cuba buat dekat Pandan. Siapa yang nak pergi tuan-tuan tolong komen nak. Siapa yang nak pergi tolong komen nak kat bawah. Siapa yang nak pergi tolong komen nak. Kalau ramai, saya rasa kita boleh desak Rafizi untuk pergi live saya. Dan saya akan tanya dia soalan-soalan panas. Saya akan tanya dia soalan-soalan kontroversi yang tuan-tuan memang rasa nak tanya. Dan saya tahu soalan-soalan itu. Saya harap kalau saya jadi ni, ada yang kata daripada Penang nak turun, ada daripada Sabah dan Sarawak nak turun pun ada. Kalau confirm bagi tahu awal, kami nak book tiket. Kalau Sabah Sarawak boleh turun tuan-tuan, takkanlah tuan-tuan yang duduk Semenanjung tak boleh nak turun. Betul tak? Siapa yang nak tulis nak. Siapa yang nak tulis nak. Sebab saya akan cuba, surat saya dah hantar. Budak saya dah call. Saya dah call dia melalui semua channel saya dah. Saya nak pastikan bahawa saya nak interview dia juga. Saya nak tanya dia banyak soalan. Banyak soalan saya nak tanya. Saya nak jawab. Dan saya akan tanya dalam kadar saya macam seolah-olah saya ni benci gila dengan dia. Sebab saya nak tutup buku dia tuan-tuan. Saya dah kata bye-bye Rafizi. Selamat tinggal Rafizi. Buat masa inilah. Buat masa ini selamat tinggal Rafizi. Saya akan tutup. Kita akan tutup buku. Anwar kalau jadi Perdana Menteri pun, dia akan jadi Perdana Menteri sehingga pemilihan parti 2032. 2032. Semua nak bagus. Ada live. Tapi takkanlah nak pergi live. Datanglah. Kata reformasi. Kata hero. Tapi nak datang pun susah. Ajak Faizal Rahman sekali. Dia datang lah kot. Tapi tak jadi host. Salah saya lah hostnya. So lepas ni apa tuan-tuan? That is a good question sebenarnya. Lepas ni apa? Selepas ini apa is a good question. I also don't know. Saya kalau ditanya soalan itu, saya pun tak pasti apa jawapan dia. Cuma saya pasti adalah yang saya boleh katakan, kita akan menghadapi apa orang kata, satu kemuraman di dalam suatu suasana muram di dalam kita punya pilihan raya kita nanti. Suatu suasana muram. Satu keadaan yang muram, yang lesu, yang tidak akan dapat menggerakkan parti ini jauh ke hadapan. Dan sebenarnya saya kesian agenda untuk membawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri buat penggal yang kedua tidak akan berjaya. Tuan-tuan, saya harap saya salah. I hope saya berharap saya salah. I hope I was wrong. Tapi saya rasa sehingga saya dapat live dengan Rafizi Ramli, saya akan stop live lah. Saya tak live lagi dah. Sehingga saya dapat live dengan Rafizi Ramli, yang tu nanti baru saya akan sambung live kot. Lepas ni saya rasa saya stop dekat sini lah dulu. Mungkin. Kan? So saya harap kalau tuan-tuan betul nak, datanglah nanti. Jangan datang-datang, tengok-tengok saya dengan Rafizi ada seorang pun tak ada. So buat masa ni saya serahkan kepada tim damai. Saya pun dah dikeluarkan daripada grup penerangan dah. Saya rasa sehingga saya dapat interview dengan Rafizi, sekian saja daripada saya. InsyaAllah. Doakan yang baik-baik buat semua. Doakan yang baik-baik buat saya. Saya doakan yang baik-baik buat tuan-tuan dan perempuan juga. Dan saya doakan kita semua berjaya di dunia akhirat. Assalamualaikum.